Ryan. Ryan, jom. Jom. Satu kat kereta. Dia ambil buku. Nur Rafiq. Dah siap? Jom. Cepat sikit. Tadi kau imam subuh kan Ustaz cakap lepas walau kenapa kau terus baca tu laju no? Saya macam lupa. Masuk kamera. Kau lepas Amin tu tunggu dulu lepas ni Amin kau tunggulah berapa saat, dalam 15 saat ke lepas subuh baca surah. Kau dah baca surah pendek. Saya nak baca, saya nak imam Zuhur Ustaz. Boleh. Waladhdallin. Kau tu panjang lagi. Nafas waktu subuh dah lah pendek Ustaz. Kau penting lah. Alim tu kau penting lah. Lepas tu ambil kau imam tu. Kau tu panjang. Esok siapa imam? Saya. Engkau Afiq subuh. Afiq. Tapi saya Bilal besok. So esok saat kejap kau bangun lah. Kenapa Ustaz main bimbang cepat penat? Ustaz cepat penat main bimbang? Macam mana kau tahu Ustaz penat? Dah sejaga penat. Tak, masalahnya dah 5 set. Malah asyik menang je. Ya ada je. Ada juga Ustaz kalah kan. Satu kan. Itu Macam saya juga. 4 Ustaz menang. Satu dia menang. Saya Ustaz main-main je. Ya. Bagilah korang menang. Hari ni belajar apa ibadah? Yalah. Rukun qauli. Kena baca, kita dengar dengan telinga kita. Bacaan tu apa dah? Dari awal. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Lagi? Jadi 5. Lagi apa? Awal. Betul. Awal tak termasuk. So satu lagi. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Di tayat akhir, lepas tu selawat atas Nabi tayat akhir, lepas tu salam yang pertama. Tak siapa nak baca kalau kita dengar je. Macam mana? Kalau saya dengar je. Siapa yang baca? Saya dengar je. Kau lah baca. Maksudnya kita baca, kita dengar kita punya suara tu. Kau baca dalam hati, baca dalam hati tak sah sebenarnya kita suatu rukun. Tadi baca dalam hati. Adalah. Kau jangan. Afi depan kamera senyap je. Kau padam. Dia tak ada. Dia memang kalau sebenarnya dia padam, tapi dia tak rekod, faham tak? Recording tu 6, 7. Okay dah. Pukul 11 saya ambil. Dah buka dah. Ustaz ambil pukul 11. Ambil kereta 12 tepat Buku kau tahu buku? Dah.